Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpahan kurnia dan kasih sayangnya masih diberikan kepada kita kesempatan umur, kesihatan yang baik, rezeki yang mencukupi, hidup dalam keadaan aman. Dipilih kita untuk kita menggunakan sedikit daripada masa dan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mempelajari hukum hakam Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan usaha kita untuk hadir pada malam ini sebagai sebab untuk kita mendapatkan rahmat dan syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan menyambung kembali siri pengajian fiqh mingguan kita menggunakan kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada muka surat yang ketiga. Kita sambung pada muka surat yang ketiga, perenggan yang terakhir. Katanya, ringkasan ini atau yang sepertinya adalah suatu yang patut diketahui oleh setiap orang Islam. Semestinya mereka mengambil berat mengenainya dan berusaha untuk menyebarluaskannya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ringkasan ini akan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang saya kumpulkan ini adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kita berada pada penghujung mukaddimah kitab. Pengarang kitab menyebutkan bahawa kitab ini merupakan sebuah kitab yang ringkas. Jadi pengarang bagi tahu kitab ni adalah sebuah kitab yang ringkas. Ringkas tu maknanya apa? Maksudnya kitab ni kitab kecil lah. Bukan kitab besar. Kecil tu kecil dari sudut perbahasannya. Kitab ini hanya menyebutkan parti ataupun formula-formula yang ada dalam hukum hakam fiqh. Formula yang ada dalam masalah-masalah fiqh. Dia hanya menyebutkan poin-poin. Dia tak ada huraian. Kitab ni dia cuma sebut poin. Dia tak ada huraian. Sebab tu saya sebutkan sebelum ni, kitab ni tak sesuai kita nak baca sendiri. Sebab dia kitab ringkas. Hanya ada formula. Hanya ada poin. Jadi kalau baca sendiri susah nak faham. Kitab ini kita beli untuk kita dapatkan huraiannya daripada guru. Formula ni biasa orang buat apa? Kalau orang study, kan dia ada formula-formula kan. Formula tu untuk apa? Kenapa? Kan kalau orang belajar kan ada formula. Kalau belajar matematik ada formula. Kalau nak buat karangan pun ada formula. Formula tu untuk apa? Formula ni tujuannya untuk dihafal. Jadi kitab ni sebenarnya untuk dihafal. Sebab tu teks Muqaddimah Hadramiyah ni di sebahagian tempat memang dihafal. Dijadikan sebagai teks hafazan. Bahkan kalau di pondok, kalau kami periksa Muqaddimah Hadramiyah ni, memang kena hafal lah. Kitab ni kena hafal. Tapi bukanlah hafal daripada awal sampai habis macam tu. Sebab periksanya, minggu depan kita akan periksa bab air. Jadi kena hafal lah bab air. Bab air kena hafal.
nota-nota bab air semua kena hafal. Minggu depan kita nak periksa bab semayang, kena hafal lah bab semayang. Jadi hafal sikit-sikit. Itulah tujuan formula. Formula ni kita hafal supaya kita dapat aplikasikan. Maka begitulah kitab Muqaddimah Hadramiyah ni, dia kitab yang penuh dengan formula. Jadi dia perlu kepada huraian. Tak cukup dengan kita baca sendiri. Susah untuk kita nak faham. Dan kitab ini diringkaskan supaya mudah untuk masyarakat secara umumnya mempelajari asas-asas dalam agama. Sebab kitab-kitab ni asalnya dululah kalau ikut sejarahnya mana ada kitab. Tak, zaman Nabi dulu ada kitab ke? Nabi mengajar para sahabat ada kitab ke? Mana ada kitab? Quran pun belum dibukukan. Jadi Nabi sampaikan ilmu kepada sahabat tak guna kitab. Sahabat belajar daripada Nabi pun tak guna kitab juga. Jadi sahabat ambil ilmu daripada Nabi macam mana? Sahabat dengar apa yang Nabi sampaikan, sahabat cuba faham, ingat, dan sahabat sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi tak pakai buku, tak pakai kitab, tak ada pensel, tak ada pen, tak ada. Dengar daripada Nabi terus hafal. Ni hadis-hadis yang kita dengar hari ni semuanya daripada hafazan para sahabat. Kerana pada peringkat permulaan Nabi tak bagi tulis. Sahabat yang dengar hadis daripada Nabi, sahabat nak tulis supaya nak hafal, Nabi tak bagi tulis pada permulaannya. Nabi cuma bagi tulis Quran je. Hadis tak boleh tulis lagi. Sebab tu kebanyakannya hadis yang sampai pada kita hari ni, yang kita dengar hari ni, itu daripada hafalan para sahabat. Selepas kewafatan Nabi, kemudian berlalulah 50 tahun, 60 tahun selepas kewafatan Nabi, waktu tu barulah ilmu ni mula dibukukan, mula dibuat kitab. Antara yang terawal menulis ni Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, tu antara ulama yang awal menulis. Ilmu tu asalnya ada pada dada-dada para sahabat, ada dalam fikiran mereka, ada dalam akal mereka. Kemudian sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'in, kemudian barulah tabi'in mula menulis ilmu tu. Imam Syafi'i antara yang terawal menulis ilmu, menulis kitab-kitab ni lah. Dan pada permulaannya kitab ni ditulis berjilid-jilid. Kitab ni dia punya revolusinya, dia bukan daripada kitab ringkas naik sederhana, naik besar, bukan macam tu. Revolusinya kitab ni dikarang tebal-tebal. Berjilid-jilid kitab ni. Zaman Imam Nawawi, zaman Imam Ghazali, zaman Imam Haramain, zaman Imam Ibn Hajar, semuanya kitab tebal-tebal, berjilid-jilid. Menyebabkan masyarakat secara umumnya, bila nak belajar tentang asas-asas agama, tak ada kitab. Belajar dengan guru, belajar dengan alim ulama, kitabnya tak ada. Ulama tu adalah kitab, tapi berjilid-jilid. Kita nak belajar asas dia, tak ada kitab. Jadi datang dengar saja. Lepas tu hafalkan. Jadi para ulama nampak kena ada ni. Kita kena cuba ringkaskan kitab-kitab yang tebal ni. Kitab-kitab yang berjilid ni. Ringkaskan. Mudahkan supaya masyarakat boleh belajar. Maka mulalah proses meringkaskan kitab-kitab yang tebal tu. Maksudnya kitab dulu tebal-tebal. Kemudian bila zaman seterusnya barulah diringkaskan jadi nipis, diringkaskan jadi makin kecil. Sampailah zaman sekarang makin kecil kitabnya. Kitabnya kita bahas fiqh ni, kita bahas fiqh daripada bab bersuci sampai bab haji, ibadat. Nak kata zaman sekarang diringkaskan lagi, kita buat satu kitab, kita ambil bab sembahyang jemaah je. Kitab ni cerita pasal sembahyang jemaah. Nak ringkas punya pasal. Lagi dahsyat daripada tu, ada ulama karang kitab pasal masbuk muafiq je. Bukan pasal sembahyang jemaah. Pasal masbuk muafiq je. Lagi dahsyat daripada tu pun ada. Ulama karang kitab tentang sujud sahwi saja. Ulama karang kitab tentang tentang hukum hakam pernikahan saja. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat belajar. Sebab kalau kitabnya semua besar-besar, macam mana nak belajar? Juga untuk memudahkan penuntut ilmu lah. Penuntut ilmu yang cita-citanya nak jadi ulama ni,
Cita-citanya nak jadi ulama. Hari pertama masuk pondok, kitabnya dah macam ni dah. Tebal macam ni. Putuslah semangat dia nak mengaji. Kitabnya dah tebal. Tak ada kitab-kitab kecil. Sebab tu usaha para ulama, mereka meringkaskan kitab sampailah ada pada tangan kita hari ni kitab-kitab yang ringkas. Jadi kitab ni dia beritahu kitab ni kitab ringkas. Yang mana kitab ni sepatutnya diketahui oleh setiap orang Islam. Pengarang kitab beritahu. Sebab apa? Sebab apa setiap orang Islam kena tahu isi kandungan kitab ni? Sebab isi kandungan kitab ini merupakan ilmu asas agama yang perlu diketahui oleh setiap orang Islam. Ataupun bahasa mudah kita panggil ilmu fardu ain. Kitab ni kita tak kata semualah, bukan daripada awal muka surat sampai habis ni semua fardu ain, bukan. Tapi kebanyakannya dalam kitab ni menceritakan tentang ilmu fardu ain. Jadi wajib untuk diketahui. Kena tahu isi kandungan kitab ni. Kalau dia tak belajar kitab ni pun tak apa. Dia belajar kitab lain tapi isinya sama. Berkenaan dengan ilmu fardu ain juga. Katanya lagi semestinya mereka mengambil berat mengenainya dan berusaha untuk menyebarluaskannya. Jadi pengarang bagi tahu mestilah orang Islam, setiap orang Islam kena belajar, kemudian dah belajar disampaikan pula pada orang lain. Kewajipan yang pertama dia belajar. Belajar fardu ain ni, belajar kitab ni, belajar. Itu kewajipan pertama dia. Kenapa kena belajar? Untuk diri dia. Pertama sekali dia belajar tu untuk diri dia lah. Untuk dia mengesahkan ibadah dia lah. Supaya dia tahu dia ambil semayang tu betul. Supaya dia tahu dia mandi hadas tu betul. Supaya dia tahu dia sembahyang tu betul. Supaya dia tahu dia puasa tu betul. Pertamanya untuk diri dia lah. Bila dia dah faham, dia dah puasai fardu ain, dia dah tahu ibadah yang dia buat ni betul, bertepatan dengan kehendak agama, lepas tu baru ajarkan pula pada orang lain. Sampaikan, wajib. Sampaikan kepada orang lain yang memerlukan. Hukumnya wajib. Ilmu fardu ain, kita belajar pertama untuk lepaskan diri kita. Lepas kita dah lepas, tiba-tiba ada orang datang minta nak belajar ilmu fardu ain, wajib kita sampaikan. Kita ada kawan-kawan yang nakal. Contohlah kawan-kawan nakal, tiba-tiba Allah Ta'ala jentik hati ni, dapat hidayah, datang jumpa kita, aku nak taubat, aku nak belajar sembahyang, tolong ajar sembahyang boleh tak? Aku tak pernah puasa lah, nak belajar puasa lah, boleh ajar puasa tak? Dia datang jumpa kita, kawan dia nampak kita ni datang masjid, datang surau berjemaah kan, dia datang jumpa kita, nak belajar sembahyang lah. Kita pun cakap macam, apa pula jumpa aku, carilah ustaz, belajarlah dengan ustaz. Tak boleh macam tu. Itu ilmu tentang sembahyang, kena tahu. Kita kena tahu, dan kalau orang lain nak ilmu tu, kita kena sampaikan. Kena ajar dia sembahyang, kena ajar dia puasa. Tu kewajipan. Setelah lepas diri kita untuk orang lain pula. Kalau kita kata kawan-kawan kita tak ada yang datang minta, nanti kan kita akan berkeluarga, akan ada isteri, akan ada anak-anak. Waktu tu menjadi kewajipan kita untuk memastikan ibadah isteri kita tu betul. Betul tak? Baru kahwin, isteri tu betul tak dia ambil wuduk tu, cek betul ke dia ambil wuduk? Betul ke dia mandi hadas? Mandi hadas dia tu betul ke tidak? Dia sembahyang tu betul ke tidak? Dia tutup aurat tu betul ke tidak? Itu tanggungjawab suami. Anak-anak, bila ada anak-anak, kewajipan ayah untuk mendidik anak tu dengan ilmu agama. Memastikan anak tu sembahyangnya betul, ambil wuduknya betul, puasanya betul. Itu tugas ayah. Pastikan ayah ajar kepada anak tu tentang Nabi, yang asas-asas tentang Nabi. Itu menjadi kewajipan ayah. Kalau ayah tak ambil berat, dosalah atas ayah. Sebab menjadi kewajipan atas ayah untuk memastikan anak dia mendapatkan ilmu fardu ain yang betul. Habis tu macam mana nak ajar? Sibuk bekerja.
Tak bolehlah nak ajar anak, tak sempat. Kita sibuk cari nafkah untuk anak. Macam mana? Kita hantar anak pergi sekolah. Kan? Kita hantar anak pergi sekolah. Jadi ayah serahkan tanggungjawab pada cikgu. Cikgu tolong ajarlah anak saya. Bagi dia ni pandai asas-asas agama ni. Boleh tak? Lepas tak? Ayah tu dah lepas belum? Kalau ayah tak ajar anak. Ayah tak bagi tahu tutup aurat. Ni lutut ni aurat. Kena tutup ni, tak boleh pakai seluar pendek. Ayah tak pernah cakap. Ayah tak ada cakap pun menipu ni hukumnya berdosa. Berdosa ni Allah Ta'ala marah. Ayah tak pernah ajar macam tu pun. Semua ayah lepaskan pada cikgu. Boleh tak? Ayah tak pernah ambil tahu pun sembahyang anak tu betul ke tak betul. Kan cikgu dah ajar. Lepaskan semua pada cikgu. Boleh tak macam tu? Kewajipan asalnya atas ayah. Kewajipan asal atas ayah. Bila ayah lepaskan pada cikgu, jadi tanggungjawab cikgu pula. Tapi ayah tak boleh lepaskan 100%. Ayah tak boleh lepaskan 100% terus tak ambil tahu. Tak boleh. Okey, kita dah wakilkan cikgu. Cikgu ajar anak saya. Cikgu ajar, tapi anak kita dengar tak? Yang cikgu ajar tu, ke dia main dekat belakang? Ke dia tidur? Memang cikgu ajar dah. Fardu ain ni. Tapi betul ke anak kita belajar? Jadi anak balik sekolah malam-malam tanya anak tu, tadi kat sekolah belajar apa? Kat sekolah belajar apa? Tak tahulah ayah. Hari ni tak belajar, main. Main Esok tanya lagi, kat sekolah belajar apa? Tak tahulah, hari ni tak belajar, main. Hari-hari main. Menjadi ayah tak boleh lepaskan 100% pada cikgu. Kena ambil juga tanggungjawab. Kat sekolah belajar apa? Dah belajar belum pasal sembahyang? Cuba sebut sikit rukun sembahyang, ayah nak dengar. Cuba baca Fatihah sikit, nak dengar. Cuba baca tahiyat akhir. Dah hafal ke belum? Tak boleh 100% pada cikgu. Ayah tak ambil tahu langsung. Kalau sebegitu, ayah masih belum melunaskan tanggungjawabnya untuk mendidik anak dengan agama yang betul. Boleh kita serahkan pada cikgu, tapi dalam masa yang sama ayah ambil bahagian ayah. Tanya anak. Ambil berat pasal pendidikan agama anak-anak. Jadi wajib untuk belajar ilmu ini dan kita sampaikan pada orang lain. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ringkasan ini akan bermanfaat dan Allah menjadikan apa yang saya kumpulkan ini adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi pengarang berdoalah, semoga Allah Taala jadikan kitab yang aku karang ini, aku karang ikhlas semata-mata kerana Allah. Sebab apa? Sebab apa diminta ikhlas? Sebab mengarang kitab, menulis ilmu, menyampaikan ilmu, mempelajari ilmu termasuk dalam ibadah. Sama macam sembahyang, sama macam puasa, sama macam baca Quran, sama macam berzikir, sama. Jadi bila sebut ibadah, maka dia tertakluk kepada syarat qabul. Bila sebut ibadah, maka tertakluk kepada syarat qabul. Macam mana ibadah tu nak diterima oleh Allah? Syarat paling besar ikhlas. Iaitu buat semata-mata kerana Allah. Kalau ibadah ni kita buat tak ikhlas, kita buat dengan riak. Riak ni maksudnya kita buat bukan kerana Allah lah. Kita buat untuk orang lain nampak, supaya orang lain puji kita, supaya orang lain pilih kita. Itu riak lah. Kalau ibadah ni kita buat dengan riak, tak diterima oleh Allah. Cukup rukun, cukup syarat, sah. Yalah sembahyang tu sah. Tapi kalau riak, sembahyang sebab manusia, Allah tak terima. Samalah dengan karang kitab ni. Dia ibadah. Jadi syarat qabul dia, untuk memastikan Allah Ta'ala terima ibadah tu, mesti dibuat dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas, amalan tu sia-sia. Kosong. Tak dapat apa-apa. Kosong. Sebab tu pengarang kitab minta supaya diberikan keikhlasan. Kita pun samalah. Apa saja kita perbuatan kita, ibadah yang kita buat ni, kita minta supaya kita buat tu dengan ikhlas. Janganlah
Janganlah disebabkan kita takut riak, kita tinggalkan ibadah pula. Jangan pula macam tu. Kenapa tak semayang sunat ni? Semayang sunat pun kalau riak tak dapat pahala juga. Baik tak payah semayang. Kenapa tak baca Quran ni? Jarang betul baca Quran. Baca Quran tak ikhlas buat apa? Tak dapat pahala juga. Allah tak terima juga. Baik tak payah buat. Tak bolehlah macam tu. Jangan faham macam tu. Ikhlas ni kata ulama, dia akan datang selepas riak. Kita ni tak boleh buat amalan, kita tak boleh buat ibadah terus ikhlas. Tak boleh, mustahil. Kita ni manusia ada nafsu. Allah Ta'ala pasang nafsu dalam diri ni. Tak boleh buat ibadah tu terus ikhlas. Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti kena riak dulu. Kena riak. Memang mula-mula, kadang-kadang memang nak bagi orang nampak. Kadang-kadang supaya nak orang puji. Memang mula-mula memang macam tu. Tak apa, teruskan. Yang penting kita sedar yang kita riak. Kemudian kita berdoa, ya Allah, bagilah keikhlasan. Kita konsistenlah buat ibadah tu. Lama-kelamaan, riak tu akan pergi, ikhlas akan datang. Itu cara nak menjemput ikhlas. Jangan salah faham. Daripada riak, baik tak payah buat. Daripada riak, baik tak payah buat. Itu pemahaman yang salah. Riak, teruskan riak. Lama-lama, riak tu akan pergi. Kemudian, ikhlas tu akan datang. Kita masuk muka surat yang kelima. Habis mukadimah kita. Muka surat yang kelima, saya bacakan teks Arabnya terlebih dahulu. Katanya, babut taharah. La yasihu raf'ul hadas wala izalatun najas illa bima yusamma ma'an. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an bimukhalitin tahirin yastaghnil ma'u anhu lam tasihhat taharatu bihi. Terjemahannya bersuci. Kita masuk tajuk yang pertama dalam kitab ni, menceritakan berkenaan dengan bersuci. Bersuci tu apa dia? Bersuci. Bersuci ni pertamanya kita kena faham. Kenapa ulama fiqh kebanyakannya mereka akan meletakkan bab bersuci ni pada permulaan kitab. Kenapa ulama fiqh akan memulakan kitab-kitab mereka dengan tajuk bersuci? Kenapa tak mula dengan tajuk lain? Sedangkan fiqh ibadah ini nak membahaskan berkenaan ibadah yang terkandung dalam rukun Islam. Fiqh ibadah ni nak cerita apa? Nak cerita ibadah yang terkandung dalam rukun Islam. Mana? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Fiqh ni nak cerita empat ni lah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Dah habis bab haji masuk muamalat pula. Jadi fiqh ibadah, matlamat utamanya nak cerita pasal sembahyang. Kenapa cerita pasal bersuci? Sebab Nabi SAW bagi tahu miftahus solati at-tahur. Nabi cakap kunci untuk mengesahkan sembahyang itu adalah dengan bersuci. Nabi kata nak sah sembahyang kena bersuci dulu. Sebab itulah ulama tak mula dengan bab sembahyang. Mula dengan bab bersuci dulu. Sebab suci inilah yang menjadi penentu sembahyang kita sah ke tak sah. Jadi bersuci ni apa? Bersuci ni dia merujuk kepada dua makna. Kita biasa sebut taharah. Daripada dululah kita belajar bab taharah, bab bersuci. Bersuci itu apa? Bersuci ni ada dua makna. Yang pertama merujuk kepada makna mengangkat hadas. Bersuci ni maksudnya mengangkat hadas. Dan yang kedua, bersuci juga merujuk kepada makna menghilangkan najis. Jadi bersuci ada dua makna. Angkat hadas, juga menghilangkan najis. Jadi, apa yang nak dibahaskan dalam bab bersuci ni, akan dibahaskan macam mana cara nak bersuci. Dalam bab bersuci ni akan dibahaskan macam mana cara nak bersuci. Macam mana cara nak bersuci? Ada 4 cara. Ada 4 cara bersuci dalam Islam.
Kita panggil proses penyucian dalam Islam. Ada 4. Yang pertama, wuduk. Wuduk. Ataupun orang Melayu sebut air semayang. Jadi air semayang ni, wuduk ni untuk apa? Tujuannya untuk apa wuduk ni? Untuk mengangkat hadas kecil. Itu tujuan wuduk. Itulah cara bersuci pertama. Yang kedua dipanggil mandi wajib. Mandi wajib. Ataupun disebut juga sebagai mandi junub. Bolehlah, sama juga. Ataupun dipanggil juga mandi hadas. Sama lah tu. Kenapa mandi wajib ni untuk apa? Untuk mengangkat hadas besar. Yang ketiga, tayamum. Tayamum. Tayamum ni untuk apa? Tayamum ni untuk membolehkan sembahyang. Apa tujuan tayamum? Tujuan tayamum untuk membolehkan sembahyang. Maksudnya apa? Maksudnya tayamum ni dia tak mengangkat hadas. Tayamum dia tak angkat hadas kecil, dia tak angkat, hadas besar pun dia tak angkat. Tayamum ni hanya tujuannya untuk membolehkan sembahyang. Satu orang dia berhadas, dia nak sembahyang tapi air tak ada. Dia wajib sembahyang tak? Dia wajib sembahyang. Nak sembahyang macam mana air tak ada? Tayamum. Tayamum. Dengan tayamum dia boleh sembahyang dalam keadaan berhadas. Jangan faham bila dia dah tayamum, hadas dia dah terangkat. Bukan. Hadas tak terangkat. Tayamum tu sekadar untuk membolehkan dia sembahyang. Kalau ikutkan, kita ni berhadas, boleh ke sembahyang? Mana boleh? Haram sembahyang. Kita kentut, tengah sembahyang terkentut kan? Berhadas lah. Tapi malu nak keluar. Tak apalah, teruskan sembahyang. Haram tu tak boleh. Mana boleh sembahyang dalam keadaan tak ada wuduk, dalam keadaan berhadas. Habis tu orang tu dia nak sembahyang, berhadas, tak ada air, nak angkat hadas. Maka disuruh dia tayamum. Untuk membolehkan dia sembahyang dalam keadaan berhadas. Itu fungsi tayamum. Bila tak ada air, kita tayamum. Apa nak kena belajar bab tayamum, Ustaz? Malaysia ni banyak air. Tak pernah putus bekalan air. Banyak air kita ni, apa nak belajar bab tayamum? Tak, bila masa nak praktik tayamum ni, air banyak. Malaysia kaya dengan air. Siapa kata? Siapa kata tayamum ni untuk tak ada air je? Syekh Zakaria sebut ada 21 sebab yang mengharuskan seseorang untuk tayamum. Ada 21. Kita cuma tahu satu. Air tak ada, tayamum. Baru satu. Ada lagi 20. Bukan tak ada air je. Banyak lagi situasi yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Antaranya apa? Yang biasa soalan orang tanya ni lah. Kalau kita luka, tangan berbalut, tangan patah kena pakai simen, kan? Itu macam mana nak ambil sembahyang tu? Tangannya patah bersimen, kakinya patah simen. Ataupun tak patah, luka pakai plaster. Tu macam mana nak ambil wuduk tu? Waktu tu kena wuduk dan kena tayamum. Kena buat dua-dua. Dia wuduk saja tak jadi. Dia kena tambah sekali tayamum. Itu kita bahas nantilah bab tayamum. Macam mana orang pakai simen tu, macam mana dia nak berwuduk. Tu dalam bab tayamum nantilah. Tu kena belajar juga. Kemudian yang keempat, proses penyucian yang keempat adalah menyucikan najis. Menyucikan najis. Jadi kena belajar. Najis ada berapa banyak? Kena belajar. Najis pun kena belajar. Najis ada banyak lah. Boleh tanya. Najis ada berapa? Banyak. Cuba sebut. Tahi kucing, tahi lembu, tahi kambing, tahi ayam. Boleh jawab macam tu? Tak boleh lah. Mana boleh? Najis ada berapa? 3 je. Saja ada 3. Kena tahu pembahagian najis. Kena tahu macam mana cara nak sucikan najis. Sebab setiap jenis najis tak sama cara nak sucikan. Kita ada najis aini, kita ada najis hukmi. Boleh jadi tempat tu najis dah hilang.
Tapi masih ada hukum najis. Macam mana? Oh, orang ramai ada jerawat, ada nanah, pecahkan jerawat, pecahkan nanah. Lepas tu terus sembahyang. Dia duduk dalam soft main. Biasa budak-budak ni lah, pelajar-pelajar asrama lah ni. Pengalaman kita duduk tahfiz. Sementara tunggu nak sembahyang tu duduk dalam soft, pecahkan jerawat, main kaki, pecahkan nanah. Lepas tu qomat terus sembahyang. Sah tak sembahyang? Apa kena mengena sah tak sah ni? Dia ada wuduk kan? Ada wuduk. Sah tak sembahyang? Sah tak sembahyang? Tak sah. Kenapa tak sah? Dia baru pecahkan jerawat, berdarah. Dia pecahkan nanah. Nanah tu najis. Tapi mana ada darah, dah hilang. Dah hilang sebab dia kesat. Dia kesat-kesat macam ni hilang lah. Memanglah darah dah tak ada. Tapi hukum najis masih ada. Kena pakai air. Gusi dia berdarah. Mulut dia gusi berdarah. Time tengah sembahyang. Ni pengalaman sendirilah. Tengah sembahyang, imam lama sangat, duduk tahfiz, kita tarawih 5 juzuk. Satu malam 5 juzuk. Dia ada 3 juzuk, 5 juzuk lah paling banyak. Satu malam 5 juzuk. Lama imam, kita pun main gigi lah. Tolak-tolak gigi, keluarlah darah. Gigi goyang-goyang tu kita tolak-tolak guna dia dah berdarah. Lepas tu darah tu buat apa? Telan kan? Sembahyang. Sah tak sembahyang macam tu? Gusi dia berdarah, dia muntah, lepas tu dia sembahyang. Gusi berdarah ataupun dia muntah, lepas tu dia sembahyang. Dia tak komo-komo pun. Sah ke sembahyang? Tak sah. Muntahnya dah tak ada. Muntahnya tadi. Dia muntah tadi. Lepas tu dah lama-lama muntah tu dah hilang. Dia pun pergi sembahyang. Dia tak komo-komo dulu. Tadi gusinya berdarah. Gusi lepas main maghrib tadi berdarah. Lepas tu nak sembahyang isyak ni dia sambung sembahyang. Dia tak komo-komo pun. Sebab apa? Wuduk masih ada lagi ni. Tak batal lagi. Ya, tapi gusi kan berdarah. Kenapa tak komo-komo dulu? Tak komo-komo, dia terus sembahyang. Sah tak sembahyang? Tak sah. Darah dah tak ada. Walaupun darah dah tak ada, walaupun muntah dah tak ada, tapi belum lagi disucikan. Itu yang kita nak belajar dalam bab taharah ni, dalam bab bersuci ni. 4 proses ni. Kemudian kita nak ambil sembahyang. Kita nak mandi hadas, kita nak cuci najis. Bukan semua air kita boleh pakai. Ada air yang boleh pakai, ada air yang tak boleh pakai. Air mana yang boleh pakai, air mana tak boleh pakai. Pun kena belajar juga. Sebab tu ulama sebut pula tentang alat taharah. Tadi kita kata cara nak bersuci ada 4. Begitulah. Alat untuk bersuci pun ada 4. Sama juga, ada 4. Alat untuk bersuci pun ada 4. Apa dia? Yang pertama air. Air ni guna untuk apa? Air ni nak guna untuk wuduk. Air ni nak guna untuk mandi hadas. Air ni nak guna untuk mandi wajib. Nak guna untuk cuci najis. Air apa yang boleh guna, air apa yang tak boleh guna. Bukan boleh guna air sewenang-wenang kita nak pakai air, kita pakai. Ada air boleh pakai, ada air tak boleh pakai. Boleh jadi satu orang tu dia ambil wuduk betul. Dia mandi hadas betul. Tapi dia guna air yang tak betul. Tak sahlah wuduk dia. Tak sahlah mandi hadas dia. Macam mana? Contohnya mandi wajib pakai sabun. Mandi wajib pakai sabun. Boleh tak? Mandi wajib pakai sabun. Sah tak mandi wajib tu? Air itu bila mana dah bercampur dengan sabun tu, dia dah berubah sifat-sifat dia jadi air sabun. Dia dah bukan air mutlak lagi. Jadi kita mandi wajib pakai air sabun. Sah ke tidak? Itu ada perincian dia. Ataupun kita ada nanah. Kita ada nanah. Contoh ada nanah, ada orang, bukan kita lah, orang lain. Orang lain ada nanah. Ada nanah. Ada pengalaman dekat asrama juga ni. Kawan-kawan yang ada nanah teruk lah. Nanah kudis tu kan. Jadi itu najis Nanah lendir-lendir nanah tu kudis tu, najis tu. Jadi dia cuci pakai apa?
Cuci pakai Dettol. Betul tak? Betul lah, pakai Dettol lah. Buang kuman. Cuci pakai Dettol. Lepas tu sembahyang. Sah tak sembahyang? Apa kena guna? Dia ada wuduk tak? Ada wuduk. Sah tak sembahyang? Cuci nanah pakai Dettol. Banyak lagi dah isu tentang air ni, air. Nak cuci najis, nak angkat hadas pakai air. Kemudian alat yang kedua, tanah. Jadi pasal air kita akan belajar bab air. Air apa boleh pakai, air apa tak boleh pakai. Lepas tu yang kedua tanah. Tanah pun kena belajar juga. Oh, pasal apa pula nak belajar pasal tanah ni? Tanah ni untuk apa ni tanah ni? Tanah untuk satu, yang pertama untuk tayamum. Nak tayamum kan pakai tanah. Tanah apa yang boleh pakai? Tanah apa yang tak boleh pakai? Tanah depan rumah tu boleh pakai ke tidak? Tanah merah boleh pakai ke tidak? Tanah gambut boleh pakai ke tidak? Pasir boleh pakai ke tidak? Kena belajarlah tanah apa yang boleh pakai. Yang kedua, tanah ni digunakan untuk mencuci najis mughallazah. Mencuci najis mughallazah. Nak cuci najis mughallazah ni kan 7 kali basuhan, salah satunya dengan air tanah. Tanah macam mana yang sah? Tanah macam mana yang boleh pakai, tanah macam mana yang tak boleh pakai pun kena belajar. Yang ketiga, alat taharah yang ketiga, alat samak. Alat samak. Tahu samak? Samak. Samak ni adalah proses menghilangkan najis pada kulit bangkai. Itu panggil samak. Menghilangkan najis pada kulit bangkai. Ada kat kulit bangkai. Bangkai ni apa bangkai? Binatang yang boleh makan. Binatang yang boleh makan macam kambing boleh makan, tapi dia mati bukan sebab sembelih, kena langgar mati. Lembu kena langgar mati. Jadi bangkai lah. Jadi boleh makan tak? Tak boleh makan lah. Rugilah. Tak boleh, memang tak boleh makan, rugilah. Tapi kulit dia kita boleh ambil. Kulit boleh ambil, tapi kena samak dulu. Ataupun binatang yang tak boleh makan pun dia jadi bangkai. Contohnya ular, buaya. Kita nak ambil kulit dia buat dompet. Kena samak dululah. Jadi alat penyamak. Apa dia alat penyamak? Apa saja alat yang bersifat tajam. Itu dipanggil alat penyamak. Macam kapur. Kapur tu tajam. Sebab tu orang cuci perut pakai kapur. Perut lembu tu pakai kapur sebab dia tajam. Itu guna peluntur, apa sajalah. Itu panggil alat penyamak. Dia ada satu istilah lagi dipanggil sertu. Kita ada dua, sama sertu. Sertu ni apa dia? Sertu ni proses menyucikan najis mughallazah. Itu sertu. Kalau samak, proses menyucikan kulit bangkai daripada najis. Tapi orang kita dia terbalik. Yang najis mughallazah tu dipanggil samak. Yang kulit bangkai tu dia panggil sertu. Tak. Saya dah cek dah. Saya dah cek kat Google. Bukan, terbalik. Orang Melayu pakai terbalik. Yang sebenarnya samak tu untuk kulit bangkai. Samak untuk kulit bangkai. Sertu untuk najis mughallazah. Yang keempat, alat bersuci yang keempat adalah alat istinja. Alat istinja. Nak cebok kan? Nak cebok. Kita kena belajarlah. Kalau nak cebok ni, kalau selain daripada air, apa yang boleh pakai? Orang kata guna batu kan? Cebok guna batu. Istinja guna batu. Bukan semua batu boleh pakai. Ada orang kata pakai daun nak. Istinja pakai daun. Bukan semua daun boleh pakai. Orang kata alat istinja guna kayu. Bukan semua kayu boleh pakai. Kena tahulah batu apa yang boleh pakai. Dia ada syarat dia. Cukup syarat boleh pakai. Tak cukup syarat tak boleh pakai. Ini 4. Pun belajar juga dalam bab bersuci. Tak cukup dengan itu, ulama tambah lagi 2.
Dipanggil perkara yang berkaitan dengan alat bersuci tadi. Ada dua. Perkara yang berkaitan dengan alat bersuci tadi. Ada dua. Kita habiskan dengan ni. Dua. Apa dia? Yang pertama bekas. Kita nak guna air. Kita nak wuduk pakai air kan? Nak mandi hadas pakai air kan? Okey. Kita nak guna air. Nak ambil air kena guna bekas. Nak simpan air kena guna bekas. Jadi ulama fiqh bahas juga bab bekas. Dalam kitab Jawi dia sebut bejana. Jadi bekas apa yang boleh pakai, bekas apa yang tak boleh pakai. Bukan semua bekas kita boleh pakai. Pun ada. Yang terakhir dipanggil proses ijtihad. Proses ijtihad. Proses ni setelah kita belajar hukum hakam air, ada satu lagi proses kita kena belajar, namanya ijtihad. Tujuan dia belajar ni untuk apa? Untuk kita tentukan mana air najis, mana air tak najis. Proses ijtihad. Jadi semuanya ada 10 topik dalam bab taharah. Nampak rentetan dia. Kenapa ulama susun bab taharah ni macam ni? Kenapa dia letak perbahasan tu dalam bab taharah? Matlamat utamanya nak cerita pasal sembahyang. Fiqh ni nak cerita, fiqh ibadah nak cerita pasal sembahyang. Tapi sembahyang ni sebelum nak sembahyang kena ambil wuduk dulu. Cerita pula pasal wuduk. Cerita dulu pasal wuduk. Nak wuduk ni kena pakai air. Cerita dulu bab air. Nak guna air ni kena guna bekas. Dia cerita juga hukum hakam bekas. Oh, begitu halus perbahasan ulama dalam bab taharah. Jadi bab taharah ni ke-10 ni ada dibahaskan dalam kitab kita, insya-Allah kita akan huraikan pada siri-siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya, sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sabbit qulubana wahdina ila sawa'is sabil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.